memelihara kehendak maksud ayat tersebut. Okey, di antaranya tadi yang pertama iaitu ayat yang memerintahkan kita sujud, maka kita kena buat sujud sajadah. Yang kedua dipanggil ayat istifham. Istifham ni Pak, ayat pertanyaan ataupun ayat khabar, penyata. Seperti mana di dalam surah At-Tin Allah Subhanahu wa taala sebut alaisallahu biahkamil hakimin. Kita baca apa sahabat-sahabat Quran? Bala wa ana ala zalika minasyahidin. Okey, yang tu yang pertama. Yang kedua, kita jumpa di dalam surah Al-Qiyamah ayat yang 40. Ayat 40 iaitu kita kena baca apa? Bala wa huwa ala kulli syai'in qadir. Okey, ketika mana kita jumpa di dalam surah Al-Qiyamah Allah Subhanahu wa taala sebut alaysa dzalika biqadirin ala an yuhyiyal mauta. Kita jawab apa? Selepas habis daripada imam menyebut ataupun membaca ayat tersebut, ataupun kita jadi imam di rumah dan sebagainya, ataupun kita sedang mentadabbur Al-Quran, sampai di dalam surah Al-Qiyamah ayat 40, kita kena sebut bala wa huwa ala kulli syai'in qadir. Okey, yang ketiga, okey, kita kena meraihkan ataupun memelihara kehendak ayat tersebut adalah pada surah Al-Mulk. Last kali surah Al-Mulk yang kita baca setiap malam sampai pada perkataan ayat yang terakhir faman ya'tikum bima'in ma'in. Baik, pada ayat yang ke-30 tu, apa yang kita nak balas semula bila Allah Subhanahu wa taala tanya kita, okey, kita jawab Allahu Rabbul Alamin.